Okey, belahan kita dah siap. Ni sebelah dalam. Yang ini pula sebelah luar. Nak buat belah, dia mesti ada lebih basi daripada biasa. Ni adalah jahitan. Jarak basi ni lebih kurang dalam setengah inci. Tapi kalau belahan, contoh saya gariskan dulu. Kalau jahit lurus jadi macam ni. Dan kalau basi dia setengah inci, dia terputus kat sini. Kita potong. Okey. Tapi kalau kita nak buat belahan, kita kena ada basi dalam 1 inci. Supaya kita dapat buat kelipit belahan dengan cantik. Kalau anda perasan pada bahagian ni dia ada L shape. L shape ni, kita tak boleh biarkan kita jahit mata biasa sampai bawah. Nampak tak? Okey. Ni berhenti kat sini. Sebenarnya, untuk newbie belajar, anda kena jahit biasa berhenti kat sini. Kemudian jahit mata kasar sampai ke bawah. Jom jahit. Okay, nampak saya ada jahit mata kasar. Ini sebelah belakang. So, dia boleh terbuka begini. Nampak. Okay, apabila dia dah jadi macam ni, itu tandanya dah siap lah. Tapi, macam mana kita nak buatkan kelipit tu lebih cantik? Caranya adalah, kita akan iron buka dulu. Okey, saya gunakan pen ni, dia akan hilang bila iron Okey, seterusnya untuk anda belajar dia ada 2 cara. Pertama guna sabun. Okey, kelipitkan yang pertama. Okey, kemudian kelipit sekali lagi. Ini teknik guna sabun. Saya akan guna 2 teknik. Anda boleh pilih mana satu. Okey, bila kita dah sabun, tekapkan dengan kayu. Okey, sekarang dia dah flat. Untuk bahagian berlawanan ni pun sama, kita kena sabun, tapi saya tak nak guna sabun. Kali ni saya akan guna gum, possible tip nama dia. Anda boleh cari dekat showcase jarum terbang. Gunakan gum ni. Untuk 2026 ni, saya nak ramai orang jahit baju sendiri daripada membeli. Bila kita iron, gum ni akan cair. Cair sudah. So, lepas tu dia akan melekat. Cuma beza tadi kalau guna sabun, dia melekatkan tetapi dia tak permanen lah. Yang ni dia akan melekat dan permanen. Lepas tu kita jahit. Sekarang saya dah siap dah jahit. Nampak tak? Saya jahit petak. Gini. Okey, sampai mana jahit tu? Jahit tu dia mesti melepasi atas jahitan mata kasar. Tadi kita ada jahit mata kasar kat bahagian bawah. Okey, kita iron dulu sebelum kita tetas sebentar lagi. Dah siap iron, barulah kita tetas. Okey, belahan kita dah siap. Ni sebelah dalam. Yang ini pula sebelah luar. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Nota pun senang faham, tak pening kepala. Buat pula dengan cara yang cepat lah. Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270, tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So, satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju. Untung banyak, Kak. Paling best, anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama? So, sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.